Dixon World Marina. Tempat ni dah lama dibangunkan, tapi diharapkan penghuniannya memang jarang. Tapi sekarang picking up, I think. Sebagai tempat parking boat mewah masing-masing. Di bahagian belakang dia ni, itu dia buat campsite. Okey jugalah tempat dia, kan? You boleh park di sebelah tebing ni. Di tepi-tepi ni you boleh park untuk fishing. Okey, ni kaunter jalan masuk dia. Itu dia punya harga-harga dia. Yang ini untuk order bumbun. Ini dia sekarang. Kemudahan surau, dan itu toilet, dan itu sebenarnya tempat memasak kalau grup ramai lah. Nama tempatnya daripada sana. Kita jumpa dah, nampak satu pot. Kita boleh parking. Mana-mana boleh parking actually kat tepi ni. Isu dia sekarang ni nak cari tempat yang teduh. Sementara kita nak boleh mancing, kita boleh sebenarnya park kat mana-mana pun. Sebab tengah panas ni kan. Okay, alright. Okay, kami jumpa dah pot. Siap ada kayu. Tempat duduk pun ada. Nanti kita setting. Kunci dia adalah jangan buka tap. Kalau buka tap, dia jadi RM70. Lah, RM20 sahaja. Cerdik tak ada orang ni? Ke tu aja lagi cerdik. Okey, nanti ada gambar lain, okey? Itu dia, checkpoint. Checkpoint PDWM. PD World Marina. Dan inilah dia. Modelnya. Inilah tapak dia, agak panas. Sebab pokoknya pokok apa ni? Pokok kertas, pokok apa? Lupa lah nama. Dan kita lepak di mana kita dah? Tak ada booking. Walk in. Sepuas-puasnya. Let's see what this place can give. Right. Ini dia. Oh, Messi. Tak kemari. Okay, dah jendela Tomiko. Kita akan duduk situ nanti tempat redup dan memancing. Umpan apa? Nanti tu aja cerita. Inilah dia penyakit orang memang kaki memancing. Beli udang RM11.33. Kasih makan ikan yang tak tentu naik. Kok malam kang elok dan masak Maggi je ni. Apa kata ramai? Maggi ya?
Kita tunggu matahari benam. Lebih menarik dari semalam. Airnya bersih. Rasa macam nak berenang. Ya. Jom kita tengok muka masing-masing. Ya. Banyak jari Malik. Yalah. Kita Muslim semua kena puasa. This must be the boat to sunset. Yes. Tengok belakang. Is it? Maybe 9:26. Nice. Banyak. Itu sunset. Cumi dan cicit pun ada. Muah. They are back. Sunset outing. Dia tengah buka masa tu lah dia balik Dia dah tengok matahari turun lagi balik ke. Jom. Berikan. Jom tak masuk. Boleh lah. Tengok.
Okay, PD World Marina campsite. No, that's not the campsite. Let me show you the campsite at night. The view, what you get. Dapat apa kita dapat di malam hari. Itulah dia. Lampunya sepoi-sepoi terang. But that's good. Macam ni lah lampu campsite. Dia tak boleh terang sangat. Dah kalau terang sangat dah macam urban campsite. Telah tapak ni. Ini lebih kurang 10 tapak ni. Oh mungkin lebih. Yang tepi-tepi dock ni boleh dapat lebih kurang dalam another 10. Malam ni tu aja. And a few more kereta-kereta mostly memancing. This is kalau kita tarik kanopi dia kemah, kos dia tinggi. Tapi kalau parking kereta macam ni, macam Tom ni dan tu aja 20 saja. Tapi kita masih dapat fire. Semoga kita dapat bersatu. Selamat tinggal, jangan lupa kirimkan kabarmu bila suatu hari dia membuat kecewa di hati. Batin ini takkan rela mendengar hidup menderita. Pernah satu hati mengisi hidupku. Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita. Ini adalah penghujung tanah PD World Marina. Itu nampak wave breaker. Itu yang membentuk kawasan tada lindungan untuk parking boat dan sebagainya. Sini selalunya tempat orang memancing. Kalau nak berkemah boleh je malam. Tapi siang terik panas le. Terus malam kita berdekatan dengan itu apartmen. Sini bolehlah untuk mancing. Dulu masa zaman muda dulu memang inilah tempat kita datang mancing di Port Dickson. Adalah ikan daun, telinga gajah, gelama, cakap, kecil-kecil Okey, dah inilah dia penghujung dia. Sekejap lagi kan kita tunduk dia punya jalan nak keluar. Okey, kawasan teduh.
Okey, ni jalan kita masuk tadi. Situ sebelah sana kiri tadi takut sangkut. Kita masuk sebelah sini. Di sebelah kanan tak ada dalam gambar ni adalah jalan pergi ke pantai. Dulu dicadangkan wet world, water world or wet world. Dulu 10-15 tahun yang lalu, tak jadi. Okey, ini jalan kita datang tadi. Keadaannya memang gini. Okey, di bahagian depan tu kita dah bersama dengan kawasan lindungan. Nampak ada kapal dan sebagainya parking di sini. Okey, inilah dia. Kalau nak token ni, tepi-tepi ni semua boleh parking. Kita boleh parking camper van untuk mancing. Tak boleh buka tap, RM20 satu malam. Buka aja tap dia jadi RM70. Aduh hai. Pemandangan di sini, suasana dia memang best. Kalau nak berenang, boleh berenang, tapi kena biasakan pakai life jacket lah. Tak ada masalah kat sini kalau nak berenang. There you are. Bahagian yang kita tak teroka semalam, pagi ni kita teroka untuk rekod video YouTube. Ini tempat dia orang dock kapal-kapal kecil untuk servis atau untuk simpan, tak tahulah. Rasanya ini semua private dan disewa. Dia orang sewa macam tempat kemah ni untuk letak boat dia orang. Simpan di atas darat. Darat. Ya, tu dia. Ini daripada semalam ni. Ini dah masuk dalam zon, masih ada dalam zon A. Okey, kita dah balik ke tempat Tommy melabuh semalam. Tu dia. Tu dia. Okay folks, catch up later.